bersama saya Nafatul Nadia binti Islam Zamzuri dan saya Nusyafiqah Alia binti Ahmad Faisal. Hari ini kami ingin menunjukkan cara keselamatan di dalam bilik air dengan betul. Jom ikut saya. Bilik air ialah tempat sentiasa basah dan licin. Jadi, kita perlu berjalan dengan perlahan dan tidak berlari supaya tidak tergelincir, jatuh dan cedera. Semua tahu berlari di dalam bilik air merupakan tingkah laku yang berbahaya. Kawan-kawan nak tengok cara keselamatan di dalam bilik air dengan betul? Jom kita tengok. Kita mestilah berjalan dengan perlahan ketika masuk di dalam tandas. Kita mestilah berjalan dengan perlahan dalam bilik air supaya tidak tergelincir dan jatuh. Itu kita juga boleh meletakkan anti-slip mat di dalam tandas untuk mengelakkan kanak-kanak tergelincir. Mencuci tandas merupakan bahan yang berbahaya. Kita tidak boleh pegang atau bermain dengannya kerana ia boleh memudaratkan kita. Jika ingin menggunakan bahan, perlulah meminta bantuan orang dewasa dan meletakkannya di tempat yang selamat. Meletakkan barang berbahaya di tempat yang tinggi. Kita mestilah pam tandas selepas guna supaya tandas bersih dan tidak berbau. Selepas gunakan tandas, mestilah pam tandas sebelum keluar. Kanak-kanak mestilah sentiasa berjalan perlahan dan tidak berlari serta dilarang menyentuh barangan berbahaya seperti pencuci tandas demi keselamatan diri. Akhir sekali, jangan lupa untuk sentiasa mengepam tandas selepas digunakan agar bilik air kita kekal bersih dan selesa untuk digunakan. Jangan lupa Amalkan cara menjaga kebersihan dalam tandas. jom saja daripada kami berdua. Bye!